Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi korang dekat dalam rancangan Motomaniac. Hari ni apa yang kita nak sembang kat korang? Mentang-mentang dah lepas raya ni korang mesti ada banyak duit dekat dalam poket korang kan. So apa yang korang boleh spend dekat kereta korang ni? Hari ni aku nak ceritakan kat korang, kalau korang nak horsepower yang lebih sikit untuk kereta korang, video ni untuk korang. Hari ni kita akan sembang tentang the proper functions of having a good air intake setup dan juga exhaust punya setup. Dua benda yang maybe kat luar sana ada yang pandang remeh, tetapi sebenarnya banyak membantu dari segi performance untuk kereta korang. Let's go! Kau perform lah. Aku memang padu lah. Aku mahal lah aku. Jadi kalau korang kat luar sana tengok aku tengah pakai baju apa, ini adalah baju drop yang kita baru drop sebelum ni. Tak adalah baru lah, dalam sebulan dua juga lah kan. Tapi baju ni apparently dah nak habis. So kalau korang nak dapatkan, korang boleh dapatkan baju-baju dan merchandise daripada Motomaniac dekat www.motomaniac.store ataupun dekat TikTok shop kita orang. Ada macam-macam baju, macam-macam jenis merch yang korang boleh dapatkan. And korang kena stay tune untuk merch yang next kita akan keluarkan, sebab merchandise yang next yang kita akan keluarkan adalah merchandise yang tergempak, terpadu dan terpaling handsome kalau korang pakai. Sebab apa? Macam-macam barang yang kita nak keluarkan untuk event Retro Havoc yang akan berlangsung pada bulan Mei ni. Aku bagi tahu korang siap-siap, bawa duit banyak-banyak, datang ke event untuk beli merchandise kita orang. Dia aku bagi hint sikit, kita ada collab dengan satu brand otomotif juga yang famous juga. Kalau korang nak tahu siapa, stay tune. Korang dekat luar sana juga, kalau korang nak tukar bateri, korang call siapa? Call batteriku.com. Anytime, anywhere, 24 jam boleh datang menyelamatkan korang dekat dalam situasi yang korang tak boleh nak lari. Kereta korang tak boleh nak start ke, kereta korang tayar pancit ke, kereta korang minyak habis ke, kereta korang terkunci, kau boleh call je batteriku.com. Semua jenis servis kita ada sediakan untuk korang. And kalau korang ada fikir-fikir nak tukar bateri, tukarlah ke brand Astra Batteries. Brand terunggul daripada batteriku.com sendiri. Sebab apa? Sebab budak-budak kereta kat luar sana ramai dah pakai brand Astra ni. And dia punya perks dia, satu, tahan lama lah, of course. Warranty 18 bulan, 24 hour warranty call center. Kau boleh call je bila-bila kalau ada apa-apa masalah. Penghantaran dengan pemasangan by Batteriku juga percuma. Jadi kalau korang nak tukar bateri, tukar ke brand Astra. Brand warna purple, brand yang kita selalu mention, selalu tunjuk dalam konten-konten kita orang. And kalau korang dekat luar sana nak buat duit lebih agak-agak korang nak gain some passive income, korang boleh Roger batteriku.com punya HR macam dekat belakang tengah tunjuk sekarang ni. Korang boleh apply macam-macam position, daripada nak tukar bateri ke, jaga pit stop. Pit stop ni kita punya kedai, nak jaga kedai ke, jadi storekeeper ke, macam-macam lah. Korang boleh tengok je detail-detail kat belakang ni untuk korang semua apply and dapatkan position-position kerja ni, sebab kita orang perlukan korang semua untuk kerja dengan batteriku.com, menolong orang yang susah dekat luar sana. Yeah, let's go. Jadi settle sembang pasal batteriku, settle sembang pasal Astra, settle sembang pasal Motomaniac punya merchandise. Aku nak masuk kat dalam kita punya topik hari ni, iaitu tentang setup air intake dan juga exhaust setup. Kalau korang pakai kereta enjin yang bernadikan NA, naturally aspirated, tiada bantuan daripada turbo ataupun supercharger, air intake adalah sangat penting untuk korang pakai setup yang proper untuk mendapatkan performance yang lagi bagus untuk kereta korang. Jadi aku akan ceritakan beberapa setup yang korang maybe boleh apply dekat kereta-kereta korang. Okey, untuk setup yang pertama ni, ini adalah setup yang paling basic and paling cost effective yang korang boleh pakai ataupun buat untuk kereta korang. Apakah setup dia? Setup drop-in air intake dan juga direct air duct kepada korang punya intake lah. Drop-in air intake ni korang boleh maintainkan korang punya stock standard intake setup, tapi korang tukarkan dia punya air filter kepada aftermarket punya air filter. Contoh KNN, Works Engineering, macam Satria aku kan, pakai Works lah bro, come on. So kita orang tukarkan air intake punya filter tu, drop in air intake punya filter tu kepada aftermarket punya, and air duct yang direct untuk menambahkan angin daripada luar, angin sejuk untuk masukkan dekat dalam enjin korang melalui air duct kepada air intake dan difilterkan oleh aftermarket punya parts. Jadi untuk setup ni, dia punya kelebihan, of course, satu, cost effective. Yang kedua, dia senyap dan selesa. So bila korang bawa awet korang pergi dating, dia tak tahu pun kita komodi, korang boleh lah
tunjuk sikit power. Bila ada kereta cucuk kau tekan dia pergi. Melainkan kalau kau tengah kena cucuk dengan GTR, bagi signal ke kiri, jangan main cuba-cuba, okay? Dan lagi satu, dia punya power mencukupi dekat low end dan lebih-lebih lagi dekat high end. Ini apply dekat kereta-kereta yang auto dan juga low horsepower standard. So korang boleh dah tukar air intake korang ni, tak ada apa-apa efek pun kat kereta korang, cuma dia akan efek kat belah performance sikit. Itu je lah cerita dia. Jadi untuk setup yang kedua, apakah setup air intake yang korang boleh buat dekat kereta korang? Setup cold air intake. Ini adalah setup air intake yang mana dia ambil memang khas udara sejuk saja untuk masuk dekat dalam enjin korang. Kebiasaannya cold air intake ni dia punya penyedutan tu jauh daripada enjin sikit. Lagi-lagi bagus kalau ada heat shield around cold air intake ni, so that udara yang disedut adalah udara yang totally sejuk, bukan udara yang panas. So dia bukan, jangan salah faham, dia bukan open port air intake. Open port air intake ni memang kalau korang tengok belah malam dia tune sebab dia ambil udara yang sejuk, dia udara sekeliling. Tetapi kalau belah petang atau tengah hari dia ambil udara yang panas. Jadi bila udara panas masuk, dia punya performance tu adalah tune tak tune sikit dari segi prestasi enjin korang. Jadi kalau cold air intake ni dia lebih kepada top kereta korang and khas ambil udara sejuk saja dekat dalam enjin korang. Jadi untuk intake setup yang seterusnya adalah setup individual throttle body, ITB. Aku rasa memang ramai kat luar sana tahu and kenal and gemar ITB ni punya setup. Kenapa? Sebab ITB ni satu cantik. Memang cun je kau nampak kat kereta kan. Yang kedua, ITB ni pula memang bagi direct airflow kepada silinder-silinder kereta korang. Jadi ITB ni cantik, bagi angin yang padu untuk masuk dekat kereta korang, and of course performance pun akan increase. Tetapi ITB ni dia punya harga kos dia sangat mahal. Jadi ITB ni hanyalah sesuai dekat kereta-kereta high revving macam enjin Ford AGE, macam enjin VTEC. Banyak yang pakai ITB kalau kau tengok. Cuma itulah cerita dia kan, barang Honda memang mahal, kos dia memang mahal. So kalau kau nak buat ITB dekat kereta Nissan Almera kau, fikir 2, 3, 4 kali sebelum kau buat. Alright, moving on kepada the next phase of this video. Kita nak sembang tentang exhaust setup. Exhaust setup ni dia a bit more complex and a bit more, ada banyak factors yang boleh affect kereta korang daripada exhaust ni, sebab dia ada header, dia ada piping, dia ada muffler, dia ada tabung dan macam-macam lagi. Tapi aku akan simplifykan dan make sure korang boleh faham dengan cara paling senang apa exhaust setup ni boleh buat dekat kereta korang. Let's go. Jadi bahagian yang pertama, kita sembang tentang header dulu ataupun extractor. Kalau nak paling simple, paling senang nak faham, extractor ni dia ada dua jenis yang paling basic. Ada 4-1 dan ada 4-2-1. 4-1, 4-2-1 ni bukan formation bola guys. 4-1 bermaksud 4 pembukaan daripada enjin, 4 piping yang dicantumkan untuk menjadi satu sampailah ke exhaust. 4-2-1 ni 4 kepada 2 kepada 1. Macam Neo aku 4-2-1. Confirm A+ ni kereta korang. Kenapa? Mana pengantin lelaki ni? Tu ada buku apa dah Neo? Tante cancel. Kau nampak dah beritahu tukar sebelum kong. Tukar sebelum kong. Degil sangat. Tengok dah jadi jam ni. Tukar sebelum kong. Bateriku.com. Untuk setup 4-1 ni dia lebih kepada setup untuk kereta track ataupun untuk kereta-kereta kanjo nak naik genting. Sebab apa? 4-1 ni dia bagi korang punya enjin untuk mendapat torque yang lebih. Kiranya pick up dia yang lagi sedap, lagi padu. Tetapi untuk kereta 4-2-1, formation 4-2-1 extractor, dia lebih kepada high speed ataupun long orang panggil selalunya kan. Dia low RPM, dia relax, tapi dia punya top speed dia insyaAllah boleh lagi panjang daripada 4-1. Itu apa kefahaman basic yang semua orang, budak-budak yang main kereta akan tahu ini 4-1 dengan 4-2-1 extractor ataupun headers. Jadi untuk the next part of this video, kita cerita tentang piping exhaust. Piping exhaust ni dia ada macam-macam jenis piping size. Kalau lah kereta korang ni CC 1.6 ke 1.8 kan, lebih kurang kan, korang pakailah piping 2.0 inch ke 2.25 inch lah maksimum. 2.2 inch, 2.3 lah paling-paling pun. Sebab korang punya enjin adalah enjin yang kecil, jadi dia punya exhaust tu tak boleh besar sangat. Kalau besar sangat nanti terlalu lawas, korang tebur pun tak ada. Jadi lembab lah kita korang. Tapi kalau korang punya CC daripada 2.0 ke 2.5 liter, korang boleh lah pakai piping daripada 2.3 tu sampailah 2.5 inch. Lebih kurang dia lagi besar. Tapi kalau korang punya enjin memang CC 2.5 to 3.0 ataupun lebih, bolehlah korang pakai piping yang
yang bersaiz 3.0 inch. Lagi-lagi kalau kereta korang ada tebur, memang cun korang pakai. Lagi-lagi straight pipe memang terus lawas keluar angin dia. Itulah yang akan affectkan korang punya performance kereta. Dan untuk bahagian yang terakhir, kita cerita tentang muffler. Muffler ni ada macam-macam jenis. Ada S-flow, ada straight flow, dan juga ada yang tak ada muffler, straight pipe terus. Kalau kereta korang adalah kereta setup track, engine dah buat, korang bolehlah pakai straight pipe. Memang bunyi perang, memang laju, pick up tune, tapi dia punya top agak rendah lah. Tetapi kalau kereta korang standard, misal merah yang standard, korang jangan tukar ke straight pipe. Sebab apa? Nanti ada peribahasa yang kita boleh bagi dekat diorang ni, bunyi macam ribut tapi pergi macam sikit. Macam mana tu? So kita tak nak benda tu berlaku, korang kenalah pakai muffler. Muffler ada dua jenis, ada straight flow, ada S-flow. Straight flow, dia macam straight pipe, tapi dia lagi senyap berbanding daripada straight pipe. And dia ada muffler lah. Dia lebih kepada low end dan ada juga kepada top. Tapi kalau korang tukar kepada S-flow, dia lagi senyap, top dia tinggi, low dia pun okey-okey. Tapi kalau nak bandingkan pickup, of course lah straight pipe ataupun straight flow yang lagi cun. Tapi kalau kau nak main highway, kanjo, Wangan punya vibe kan, kau nak memang main top speed, memang korang ambil lah S-flow untuk mendapat top speed yang lagi tinggi. Jadi itu sahaja untuk video hari ini. In conclusion, apa yang kita dapat belajar daripada air intake, daripada exhaust di setup dia memang kena ngam. Kalau korang punya setup exhaust tune tapi korang punya setup intake tak tune lah kereta korang. Kalau intake korang tak tune, intake korang tune tapi exhaust korang tak tune, pun tak tune kereta korang. So kau kena tengok based on spesifikasi kereta masing-masing. Of course, dekat luar sana ada banyak dia subjektif. Ada banyak jenis cara macam mana kau nak setup kau punya air intake dan juga exhaust untuk mendapatkan performance yang lebih sedikit daripada standard. Jadi itu saja daripada aku kat Motomaniac. Kalau korang nak beli baju, korang boleh tahu kat mana nak cari, www.motomaniac.store. Korang boleh dapatkan merchandise yang terbaru dan termantap dan terhebat daripada kita orang. And kalau korang nak order bateri atau korang nak tukar bateri kereta, korang nak dapatkan kepastian dulu, korang call je batteriku.com. Of course, kita akan membuat kepastian untuk kereta korang, whether korang kena tukar ataupun tidak. Penghantaran dan pemasangan percuma, warranty sampai 18 bulan. Korang pakai bateri Astra, bateri warna purple, bateri kembagaan Motomaniac dan juga bateriku. Yes sir. And kalau korang nak cari peluang pekerjaan, korang boleh juga roger batteriku.com untuk mendapatkan peluang pekerjaan dekat batteriku.com. Daripada jaga kedai, jaga stok, tukar bateri pun kita ada kekosongan untuk korang masuk dan menjadi B hero kita ataupun B team kita. Yes. So itu saja daripada aku. So kalau kau lagi satu, kalau kau nak check kereta korang, kereta korang ni intake dah tukar ke, exhaust dah tukar ke, kau boleh datang dekat B Garage by batteriku.com. Kita ada 3 branch, Puchong, Puncak Alam dan juga TTDI Jaya Shah Alam. Korang boleh datang mana-mana branch, call kita orang boleh kat nombor kat belakang ni, and korang boleh cepat-cepat check kereta korang, and kita akan bagikan kepastian dekat korang untuk korang nak tukar ataupun tidak. Kau nak servis ke apa semua, memang boleh buat kat sini. Memang kepakaran B Garage by batteriku.com. Itu saja daripada aku. Jumpa lagi di the next episode. Apa-apa Roger. Ciao.